anda disahkan ada osteoporosis tapi anda cuba untuk baiki condition itu, maksudnya anda nak make sure tulang anda tu semakin elok dan juga anda nak elak benda tu jadi makin teruk lah. Jadi dalam video ni saya akan share apa yang anda boleh buat untuk orang kata uruskan masalah osteoporosis ataupun tulang rapuh. Jadi kalau belum lagi subscribe, boleh klik subscribe dan komen dekat bawah saya dah subscribe. Okey, jadi ada beberapa produk yang saya boleh cadangkan anda kepada anda. Okay, yang pertama sekali, produk ni adalah yang semula jadilah, bebas daripada bahan kimia berbahaya, ada lulus KKM, halal dan memang ada kajian sains yang sangat mendalam. Sehingga 10 tahun tau. Pengambilan 10 tahun bukan saja tak ada kesan sampingan, malah sangat bagus untuk kesihatan. Okey, saya akan share satu persatu. Okay, yang pertama ialah kalsium lah kan. Ramai orang tahulah osteoporosis ni nak kena pakai kalsium. So jadi kalsium maksudnya kita punya tulang tu dah poros, dah rapuh, dah ada lubang-lubang. So kita nak hasilkan tulang baru yang lebih baik. Jadi bila kita ambil kalsium daripada banyak sumber, daripada susu kan. Susu ni bagus tetapi dia ada gula dan dia ada lemak dan kita pun tak tahu berapa cukup yang kita perlu minum lah kan. Jadi apa yang saya boleh bagi tahu ialah kalau kita ambil kalsium, kalsium tu pertama sekali, kalsium tu dia akan bantu untuk membentuk tulang. Bentuk tulang baru. Dan tak cukup dengan tu, mesti ada magnesium untuk susun kalsium tu supaya dia akan jadi tulang yang padat. Tulang yang padat. Dan untuk pastikan kalsium boleh diserap dengan baik, mesti ada vitamin D. Mesti ada vitamin D. Jadi itu kalsium. Dan bila kita ambil kalsium, dia akan bantu untuk ada saraf yang bagus, pergerakan sendi yang lebih baik. Okey? Jadi itu kena ambil kalsium. So nak ambil yang high quality, yang memang semula jadi boleh dapatkan di Ultimate Vitamin. Yang kedua ialah omega 3. Omega 3 apa kena-mengena pula dengan tulang? Omega 3 ni sifat dia adalah anti radang dan sifat dia adalah untuk bagi kesihatan kepada sendi kita. Sendi kita tu nak elak daripada berlaku inflamasi yang teruk, nak elak daripada masalah pergerakan yang tersangkut-sangkut, yang keras kan, perlu kepada omega 3. Dia bantu untuk kurangkan keradangan sendi dan tulang. Dan yang ketiga ialah polyphenol blend. Polyphenol blend ni kita ingat macam ni lah. Sendi kita, tulang kita tu boleh karat macam besi. Jadi dia adalah antioksidan yang bantu untuk nyahkan karat tu dan elak karat baru. Dia bantu untuk pertahanan kepada sel tulang kita supaya sel tulang kita kuat. Kan? Dia boleh bukan sekadar sel yang lemah. Bila sel lemah senang patah, senang rosak. Dan kalau rosak, nak baiki dia lambat. Nak buat sel tulang baru lambat. Jadi bila ada polyphenol blend, dia akan bantu betulkan balik fungsi sel, mudahkan balik fungsi sel, anda pun akan rasa bertenaga. Itu kelebihan polyphenol blend yang super high quality. So macam mana nak pilih produk ni, teknik pengambilan yang berkesan, boleh contact kami di Ultimate Vitamin, tengok link di bahagian description dan boleh juga tengok dekat link bio. Assalamualaikum.